Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni mesti ada bercerik-cerik dekat video ni. Tak tahu lah, mungkin nak kena beli folder baru agaknya. Mungkin rata-rata dah mula faham dan banyak berkempen dan bercakap tentang Global Sumut Flotilla, lebih kepada tema Break the Siege, Break the Silence. So saya rasa rata-ratanya memang faham tentang tindakan untuk break the siege. Break the siege ni kita dah mula melakukan melalui jalan darat, jalan udara pun tak berhasil. Sekadar kita nak hantar bantuan, tetapi suara rakyat Gaza, rakyat Palestin tidak didengari. Dan maka pernah kalau tak salah saya Flotilla ni dah bermula mungkin di awal tahun 2008 kot, somewhere around. Tetapi dia punya kemuncak tu berlaku dalam 2009 atau 2010 tak salah saya, apabila sebuah kapal flotilla daripada Turki yang bernama Mavi Marmara dan sehingga dipintas oleh komando Israel, sehingga telah menyebabkan 9 aktivis terbunuh, dan salah seorangnya adalah seorang aktivis Turkish American terbunuh. Kemudian diikuti oleh flotilla yang bernama Rachel Corrie. Kapal Rachel Corrie, dia bukan kapal layak, sebuah vessel. Dan yang terakhir terkini tak salah saya dalam bulan Jun atau bulan Bujun, kapal kapal Medlin tu. Sebelum tu ada satu kapal, dan terkini yang terakhir tu selepas Medlin tu Handalah lah, bulan Julai kalau tak salah saya. So dia kena intercept dalam garisan merah. Garisan merah tu sebenarnya international water. Dia bukan dimiliki oleh mana-mana negara, termasuklah Israel. So dia acah-acah macam dia rasa yang tu dia punya wilayah perairan ya. Kalau tak salah saya lah, wilayah perairan, saya tak tahu lah, mungkin boleh kena betulkan statement saya kalau saya salah. Kalau tak salah, kalau macam perairan di negara tu tak salah, daripada international water tu dalam 12 batu nautika kot, kalau tak salah lah. Tetapi cara mereka di-intercept, mereka bukan berada di wilayah Israel, tetapi di wilayah perairan Gaza, di semenanjung Gaza kan. So saya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya berbangga dengan apa yang telah dilakukan oleh para sukarelawan, iaitu seramai 34 orang. Walaupun yang 11 tu telah mungkin ada hal yang tak dapat dielakkan, kemudian diteruskan oleh 23 orang rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbagai latar, masuk artis, influencer, wartawan, pengusaha ataupun guru lah, ataupun guru agama lah, macam ustaz mak kecil tu. Kemudian begitu juga lagi aktivis-aktivis daripada pelbagai NGO yang terlibat. So mereka bernaung lah di bawah dinamakan GSF, Global Sumut Flotilla, yang terdiri daripada 44 buah negara, dan saya ingat lebih kurang dalam 500 orang kot aktivis yang terlibat. Aktivis ni termasuklah yang agak popular atau menjadi mereka yang menjadi pendukung kuat ataupun eksekutif dalam komiti ni. Saya rasa Yasmin Acar, Tiago Avila, dan seorang lagi Greta Thunberg. Rata-ratanya secara umum ini hanya permulaan, dan kita dah permulaan kepada untuk panggil gencatan senjata ataupun dipanggil ceasefire di semenanjung Gaza. Kemudian tujuan ceasefire ni adalah untuk masuk bekalan makanan, ubat-ubatan, keperluan-keperluan asas yang diperlukan oleh rakyat Gaza. Kemudian pada masa yang sama, ia juga membuka ruang untuk pihak UN atau United Nations ataupun pihak Persubuhan Bersatu
untuk menggunakan resolusi yang boleh untuk mewujudkan kelancaran ataupun ke arah pembentukan di State of Palestine kan. Walaupun benda ni sangat-sangat ditekan dan sangat-sangat tidak dikehendaki dan sangat-sangat akan ditentang oleh pihak Israel. Kemudian supaya apabila berlaku, sebab untuk menekan mewujudkan ceasefire ni satu hal, untuk penubuhan negara Palestin ni dia memerlukan sokongan daripada 2/3 daripada ahli pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. So sebab biasanya beberapa kali resolusi yang pernah diluluskan oleh PBB kebanyakan diveto oleh UNSC, United Nations Security Council, atau negara-negara yang mempunyai kuasa veto, terutamanya daripada pihak Amerika Syarikat lah. So ini satu berita baik, dan memang ada kata-kata dan mungkin sindiran-sindiran lah daripada rakyat Malaysia sendiri. Saya tak mau sebut nama lah mereka yang berkenaan secara sinis dan mungkin tidak menyokong apa yang dilakukan oleh Global Smooth Flotilla. Mereka merisikokan diri ke apa. Tetapi secara ringkas saya nak bagi tahu di sini, mereka yang pergi ke sana memang merisikokan diri mereka, memang ada risiko, tetapi risiko sehingga kehilangan nyawa untuk dibunuh oleh tentera Israel tu tak ada lah sampai peringkat macam tu kan. Sebab sepanjang sejarah, kalau tak salah saya, mereka yang menyertai flotilla sebelum ni, tak ada lagi lah mereka yang dibunuh atau dirogol ataupun diapa-apakan oleh pihak pertubuhan oleh pihak tentera Israel. Kerana setiap pergerakan dan aktiviti lakukan tu mendapat perhatian di seluruh dunia, dan juga terdiri daripada pelbagai negara lah, daripada barat, daripada Amerika Latin, daripada Afrika, dan Amerika Syarikat, pada New Zealand, pada Australia, pada kalau tak salah saya lah. So mereka tidak bebas lah untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada warga negara-negara ini, sebab mereka, Israel sendiri pun mempunyai hubungan diplomatik negara-negara yang berkenaan. Sebab tu saya ingat telah diupdate lah oleh seorang influencer, saya tak mahu sebut nama lah, pada mungkin 5 hari sebelum mereka sampai tu, dia kata boleh kata keterjaminan keselamatan mereka tu lebih kurang 80% lah. Start dari situ saya dah tak buat update lah, sebab saya rasa lega lah. Sebab kalau macam siapa nak pergi merisikokan diri kan, tanpa mendapat apa-apa jaminan, melainkan kalau negara tu tak ada hubungan diplomatik, dia pergi atas risiko sendiri, yang tu cerita lain. Sebab tu bila disindir ataupun disarkastik oleh beberapa orang yang mungkin acah-acah terpaling, dan boleh kita katakan mereka ni tidak menyokong lah GSF ni, mereka secara sembrono menyindir tanpa mengetahui hujung pangkal. So saya gelak agak lah kan. Kebodohan tu, kalau saya nak pinjam seorang mufti di utara ni, bodoh tak bertebing lah kan. So kebodohan ni dia bukan disebabkan keturunan kan. Kebodohan ni satu pilihan. So kalau kita pilih untuk menjadi bodoh, dan kita bodoh lah. Tapi kalau kita pilih untuk menjadi orang yang mempunyai ilmu, insya-Allah kita akan mempunyai ilmu dan ada ilmu, dan kebaikan ilmu tu kita sebar-sebarkan lah. Saya pun suka mengandaikan diri ni hanya seekor semut kecil, seekor semut kecil yang tumpang untuk break the silence. So saya melihat positif perkara ni, sebab kebanyakan anak-anak muda rakyat Malaysia, mereka dah mula faham tentang isu Palestin. Mereka ni telah mula, modus operandi telah bermula pada 1917 dengan pembelian tanah-tanah oleh kaum Yahudi pada ketika itu. Kemudian yang kemuncak penubuhan negara haram Israel pada 1948. Saya tak pernah kisah sangat post video ni, saya sebut dan nama jelas Israel, IDF, Haganah, Irgun mah. Ada setengah orang tu mungkin dia nak guna akaun TikTok dia tu untuk buat bisnes lah. Tapi saya tak peduli lah. Saya bukan ada bisnes pun nak guna TikTok ni untuk buat bisnes. Promotion pun semua tak ada. Saya tak guna tu. So tak ada kepentingan pun. Anak haram ke, anak ban ke, itu punya pasal lah.
kan. Media sosial ni bukanlah satu platform untuk saya mempromosi perniagaan. So lebih kepada media sosial lah, untuk menyebarkan maklumat, menyebarkan perkhidmatan yang apa yang saya lakukan lah. So saya rasa alhamdulillah, tahniah kepada semua peserta daripada negara kita Malaysia, dan tahniah juga kepada seluruh warga antarabangsa, terutamanya mereka yang menjadi eksekutif komiti dalam GSF, Tiago, Yasmin, Greta Thunberg. Kemudian ada seorang New Zealand tu saya bukanlah kenal, rasa macam seronok tengok, dan ada Palestin Syrian refugees, Rana Hamida, Yusuf Samir dia ni ada 3 orang. Satu lagi nama Liesen kot, ada seorang Mak Saleh tu, dia ada 3 warga negara New Zealand. Yang Australia tu saya tak apa kenal, saya tak pernah ingat nama. So pada saya secara umum masih lagi panjang perjalanan dia, tetapi kita harus faham, harus faham bahawa ini timing dah. Bila buat suatu kerja tu ada timing dah, ada strategi. So apa mereka lakukan tu sangat berstrategi. Bertepatan pula bila mereka melakukan pelayaran Flotilla ni, ketika itu UNGA sedang berlaku, dan memang mendapat sokongan dan memang diperhatikan di seluruh dunia. Portal news antarabangsa sangat mengambil berat dan sangat fokus tentang perkara ini. So satu perkembangan yang baik, so positif news untuk rakyat Gaza. Dan saya berharap cuma satu perkara lagi, kita kena tentang tu lagi dia punya plan untuk peace plan. Trump ni kita kena hati-hati. Dia bukan masalah apa, dia nampak dia nak ambil Tony Blair tu, mantan Perdana Menteri Britain tu, sebagai macam kita kata macam gubernur lah, ataupun pesuruhjaya yang akan memerintah ataupun mengetuai. Itu saya faham macam tu di Gaza tu. Padahal Tony Blair ni tangan dia penuh darah di Iraq, perang, kita kena ingat perang Iraq ni masa tu George W. Bush dengan Tony Blair ni tangan mereka penuh dengan darah rakyat Iraq selepas kejatuhan Saddam Hussein, untuk mereka menghapuskan kononnya ada WND weapon of mass destruction, weapon of mass destruction. Itu semua pembohongan, dan sampai sekarang pun tidak pernah dijumpai pun apa didakwa oleh mereka. Hanya menjadikan satu sebab atau asbab atau reason untuk mereka menjarah tanah Iraq sampai hari ini, dan mereka tak pernah berjaya pun, melainkan untuk mengkucar kacirkan saja, dan bagi melindungi Israel sebenarnya. Bila mengkucar kacirkan Timur Tengah tu, bagi memberi jaminan kepada Israel itu tidak disentuh, tidak dikacau, tidak diusik. Itu antara strategi yang dimainkan oleh Barat seperti Amerika dan United Kingdom pada ketika zaman George W. Bush dan Tony Blair. Lain-lain tu saya ucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia yang cakna tentang isu ni. Keep going, get update information tentang Palestin, tentang Gaza. Teruskan berdoa dan teruskan berkempen, teruskan membuat kempen-kempen di media sosial. Break the siege, break the silence, break the siege, break the silence, break the siege, break the silence. Free Palestine. So saya ucapkan terima kasih kepada yang melihat video ni, dan kalau ada kebaikan minta tolong sebarkan. Saya akhiri dengan tiada rasuah, negara sejahtera. Rasuah musuh nombor 1 negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi.